Kebanyakan kita Allah bagi peluang pergi buat ibadat di Mekah, buat ibadat di Madinah, dan kita belum sempat beribadat di Baitul Maqdis ataupun di Masjidul Aqsa. Malam ni kita doa supaya Allah SWT sempatkan kita semua untuk ziarah dan beribadat di Masjid Al-Aqsa. Amin. Baitul Maqdis ni nombor satu, dia adalah kelebihan yang ada dekat dia, sebahagiannya tak ada di Masjid Haram Mekah dan tak ada di Masjid An-Nabawi. Masjid Haram dengan Tanah Haram, dua-dua tu barakah. Masjid Haram masjid, Tanah Haram keliling masjid dan dia luas. Dua-dua tu barakah. Masjid Haram, Tanah Haram. Masjid Nabawi pun ada Tanah Haram dia. Dia ada sempadan dia. Masjid Aqsa pun dia ada tanah yang luar daripada Masjid Aqsa yang barakah. Antara kelebihan yang Mekah, Madinah tak ada. Tuan-tuan. Kelebihan yang Mekah, Madinah pun tak ada. Antaranya ialah Baitul Maqdis ni ataupun Masjidul Aqsa adalah kiblat pertama para rasul. Bukan 3 orang rasul. Kiblat pertama para rasul. Sebab tu kalau satu hari nanti ada seruan untuk mengambil semula Palestin, mengambil semula Baitul Maqdis, mengambil semula Al-Masjidul Aqsa, semua orang mesti membayar dengan hidup, dengan nyawanya untuk pergi ke sana satu hari nanti, insya-Allah. Dia kiblat semua rasul dan semua umat Islam. Sampailah Nabi solat bersama dengan sahabat pun masih lagi ke arah Masjidul Aqsa. Selama 16 bulan. Rasulullah solat bersama dengan sahabat 16 bulan menghadap Masjidul Aqsa. Kemudian Nabi minta merayu dengan Allah untuk diubah. Sebab orang Yahudi selalu mengejek, mengeji dan menyindir-nyindir Nabi SAW. Mereka duk perli. Apa agama, apa tiru kami? Nabi terakhir macam mana ni tiru agama kami? Akhirnya selepas 16 bulan Allah menurunkan wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, alihkan wajah kamu menghala ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Itu antara kelebihan yang tidak dimiliki oleh kelebihan Masjid Aqsa ataupun Baitul Maqdis tu yang tidak dimiliki oleh Mekah dan juga Madinah. Dia adalah kiblat pertama umat Islam. Dan bukan umat Islam. Umat Islam bukan umat Nabi Muhammad saja. Jangan faham umat Islam, umat Nabi Muhammad, bukan. Umat Islam, umat-umat Nabi terdahulu juga dikira sebagai umat Islam. Itulah kiblat pertama kita semua.